Alhamdulillah. 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 Oh, sikit. Woo! Memang tepi je. Assalamualaikum guys dan selamat pagi. Okey, ini episod kedua kami naik bot Pakku untuk mencari GT kerbau dan juga lain-lain ikan lah, tenggiri, apa-apa kalau ada tuna, alhamdulillah, tongkol. So, jom kita tengok perjalanan kami memancing. Okey guys, jom kita macam biasa kita akan daripada JT ni. Siapa yang tak pernah tengok episod 1 ni, okey, kami berjalan daripada JT ni, JT Dandut JT Dandut menuju ke kapal KKN Sihan yang paling besar. Di Rizky 5 nama dia. So ni tim kami semua dah ada atas bot. So kita akan memulakan perjalanan lebih kurang pukul 10 suku. So siapa yang tak pernah tengok episod 1 tu, kapal Pakku ni ada 3 deck Satu bawah bilik, pertengahan tempat driver dengan tempat mancing, dan atas ialah upper deck. Tu upper deck. Ni upper deck. Ini cockpit, toilet semua. Saya tunjukkan balik lah, takut ada yang tak pernah tengok episod 1 tu. Ni toilet. So ni ruang kokpit, ruang pilot ruang pilot Pakku. Macam biasa, siapa yang tak pernah tengok tu. Yang ni bilik ni ada aircon sejuk gila. Sejuk gila. Okey, inilah malam tempat kami akan tidur. Ni, okey. Tempat tidur. So kita pergi naik atas balik. Ruang, siapa nak tengok ruang atas tu boleh tengok yang sebelum ni Itu buat meeting kat depan. Kita ambil gambar dulu ni. Barang kita dah taruh semua Kita tak nak rakam tadi sebab panjang sangat. Kita dah taruh barang. So kita akan pergi bergambar dekat bahagian hadapan Wah, dah jadi minyak detail. Licin boleh menggelonsok. So sekarang kita dalam sesi ambil gambar. Dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So kita terus briefing. Kita punya perjalanan trip ni. Okey. Yang pertama sekali saya ucapkan selamat datang ke KKN Sihan Fishing. Okey. Bot ni di Rezeki 5. Di Rezeki 5 ni kita dari segi keselamatan yang penting Kalau tengok life jacket semua ada atas tu dalam kita punya meja atas tu. Yang bulat-bulat tu life kita ada, tapi kita tak mau pakai background. Mantap. Kita tak mau. So yang paling penting yang aku nak beri adalah dari segi keselamatan. Bila kita ramai-ramai ni, kita kena sama-sama memerhati kawan-kawan kita. Jangan kita kata semua okey kan, tapi kita tak tahu duduk belakang, duduk sana lah, tertedung masuk. Penggunaan air tawar ni adalah amat-amat kritikal. Sebab kita tak ada di darat. Kalau di darat okey lah, supply direct kan. Yang ni kita tabut ni, apa yang kita carry adalah 4,000 liter. 4,000 liter ni bersama dengan 4 tan. Jadi saya bukan suruh boleh cepat. Nak mention 4 hari 3 malam ni kita cukup air tu. Dah solat ni pakai pipe air tu. Kalau masuk tu dia ada macam spray kan. Ambil yang spray tu, ambil air semayang pakai yang tu. Jadi kita tak payah pakai shower yang deras dulu tak. Pakai spray ni seret. Okey, itu air semayang. So kemudian basuh tangan walaupun saya cukup kritikal basuh tangan sebab kita ada singkir tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Subhanallah. Amin ya Allah. Kita kenalkan seorang-seorang kita punya ahli tekong kita yang paling padu. Pakku. Mantap. Okay. Boy, apa tagline?
Tak fikir lagi. Tak fikir lah. Icam, tagline. Sihan. Tu je lah. Kita. Bob. Pecah tong. Boy, last. 500 kilo confirm Abang Man. Besar. Besar. Bas. Yes. Bas. Jang. Tenggiri Hunter. Ini kita punya player simpanan. Sama yang play juki. Dodo. Ya lumayan. Alman. David. Semoga dapat dolphin. Dolphin. Alamak. Yang silang ke? Silang. Dan yes. Tengah. Waktu ke? Mantap. Yal. Penutup. Okey, mantap. Dan juga Zul daripada Cosmo. Utusan Cosmo. Kewak. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga di Australia. Itu dia. Wartawan Cosmo kita dia mungkin berhenjut bot jadi dia banding sikit. Okey guys, kita akan mulakan perjalanan. Mantap. Itu dia Ujang strike pertama. Ikan apa? Cencaru kuda. Alah. Okey guys, kita akan mula membaling jig kita Tengok apa yang ada. Kita tengok apa yang ada. Kita pakai 100 ke 80 gram ya. Karawan yang pertama Okay guys, kita sampai di tempat unjam. Kita cari Apollo dulu. Tu dia. Semua sedang menaikkan Apollo. Tu dia Aboy. Tengok Aboy. Mantap boy. Lumayan. Kita karau macam biasalah. Kita cari. Tu dia Aboy. Lagi sekali penuh dengan icam. Mantap. Pagi-pagi subuh kita bangun, tengok apa yang ada. Harap ada ikan lah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Kalau ada rezeki ada. Main mancing apa man? Tu dia Apollo. Bang, kena tegang bang. Kalau tak dia pukul. Dua kaki naik. Dua kaki sana. Dua kaki naik. Pakai makro je guys. Dah 10 kan. Boy. Ikan apa? Ani ni macam mana kena pegang ni? Tentu hilang ni. Dia Lebih kalau hebat. Okay guys, kita dah sampai Tukun Perak. Kita main, sepatutnya popping tapi kita main lupa plug swim bait. Dah penuh. Harap-harap ada tarikan guys. Kalau ada tarikan barulah mantap.
Slow je ke? Slow je? Oh, rata kan. Dia abang ni. Man ni. Yang 100 banyak. Oh. Berapa betul. Oh dia ada. Mana? Habis. Last banyak. Satu Weh, habis dah weh. Tak habis. Weh, tak habis. Sini ya. Habis sini. Oh, dia masuk buah ah. Turun lah. Bagi ikan naik. Ikan full. Jaga kena uji pun. Dah bagi masuk apa? Rot tunduk bawah ni. Minum pelan. Terus. Okey. Kita sampai dah tu. Okey, betul turun dari. Dia lemah. Tu dia pian lah. Okey. Cantik dia keluar depan. Dia pergi depan. Dia suka kan habis. Fit, mantap Fit. Yes, kayu Fit. Dah 2 minit dah Fit. Kau ambil video ambil. Aduh, nak sampai ni. Okey, laju. Pam, kayu masuk. Besar lah. 10 kilo weh. Tu. Oh, guna biru. Weh, jangan turun sini weh. Apalah, dia tengok dia duduk kayu naik weh. Betul, kau di sini tak kita sangkut weh. Allah Allah. Jauh lagi tak? Kau dia line. Dah dekat dah tu. Dia naik tu. Dekat tu. Dia pun lagi berbelit. Dekat tu. Naik tu. Wow, tenggiri. Tenggiri. Sekejap, bagi dia kancur dulu. Alhamdulillah. Mantap Fit. Oh, 8 kilo. 8 kilo. Hui, ini bukan 8 kilo, ini 10. 10. 10 kilo. Padu. Padu Bet. Padu. 10 kilo. Ni paling ada. Kapit kena lagi tu dah. Lalu. Boleh. Mantap Pit. Jauh sikit Ron. Menjadi ya Kapit punya setup. Pam. Oh, tongkol. Mantap. Pakai yang besar ni pun dapat tongkol. Ai. Padu. Alhamdulillah guys. Inilah GT pertama kita Harap-harap GT lah. Oh, memang gaya berat ni. Ini tak lari ni 6-7 kilo. 6-7 kilo guys. GT 6-7 kilo. Iya. Main elok. Yang GoPro main bagi elok. Oh, 8 kilo atas ni. Ni GT sana ni. Handle with care Oh, topi lupa pakai. Oh, topi bawa pakai ni. Lupa pakai. Panas. Weh, hamba jangan tali mic ni. Tali pergi kono, tali yang. Jaga. Tali berbelit dengan kau ni. Faham. Dari segi pengalaman apa? 7-8 kilo dah? Lebih? Ada. 7-8 kilo ada. Bawah 10 kilo lah. 20? Bawah 10. Bawah 10 sekejap. Nampak dah. Ikan weh. Dia makan bawah lah. Weh, ni tenggiri lah weh. Tenggiri? Pasang tu, nampak yang panjang lah weh. Tenggiri. Weh, tenggiri lagi lah. Oh, tenggiri ni. Sangat. GT ke tenggiri weh? Tenggiri ya? Masak. 8-9 kilo. Oh, 8-9 kilo ni. 8-9 kilo. Arwah tasik ke? Tenggiri. Tenggiri. Dia besar ni. Ini tenggiri. Udang dia letih. Masih menang je. Weh. Pusing memang. Turn makan ni. Ni aku takut main lelok. Aku buat ni. Suspend ni. Tam ha. Tuan. Alhamdulillah Jahit. Seko handsome. Oi, handsome Jahit. Panas. Ini 12 kilo. 12 kilo. Mek. Ini besar 12 kilo. Aduh, dia. Ini 12. Oh, ni. Tenggiri lah guys.
Aduh, lenguh karau. Tenggiri je lagi. Nanti Harap-harap dapat 8-9 kilo juga saiz. Kalau dapat 12 lagi cantik. Tapi macam ni dah 8-9 kilo. Mantap Al. tangguk. Pakai tangguk sayang. Wah betul lah ni 8-9 kilo. 8-9 kilo. Kita tengok tali yang separuh. Ganco. Oh ada. Tali separuh. 8-9 kilo. Sama saiz tadi lah. Tapi kalau GT bagus lah lesen. Ikan idaman aku. Nama ratu pergi. Zap Dr. Tuna. Dapat ni. Ni bos kilo. Tapi ni 8. Ini 8 kilonya saiz ni. Tak ada apa sih. Tak. Apa je lah. Tahu dia bila besar. Kau anjek macam mana kat bawah? Semen macam ni tu. Semen bawah. Lepas tu? Semen 10 meter turun balik. Main 10 meter eh? Tapi dia makan atas sikit lagi tadi. Dalam 15 kot. 15 meter? Macam tu lah. Tenggiri. Gila apa? Tenggiri bye. Okey, guys. Kita tutup darah sekarang. Hari yang kedua. Bersama tim Disham. Merbau Anglers. Merbau Anglers. Jaal. Ini Jaal. Daripada Sungai Buloh. Yes sir. Let's go sir. Daripada jauh tali tengah pula. Nampak tali separuh tu. Isi ni kawan. Kapit lesen lesen yang ketiga. Lucu abang drop balik lah. Tak mesti dah ambil balik. Pit. Jangan apa ni Pit. Tegang. Jangan kenok. Jangan kenok tegang ni. Dia panggil Pit. Cantik Pit. Tangkap. Oi, dah api tu. Lagi tu. Lagi ya. Nah, Cik dia main tahan buka. Apa api tu. Kecil tu. Tongkoi. Rock medi tongkol. Apa terus? Jaring lagi ke Pit? Lah lucu ah. Lucut? Ada lagi tu. Ada lagi. Dah. Kau jaring Pit. Kalau jaring memang mak jaring kau. Lobi relax Pit. Yes Pit. Yes. Apa ya ikan kena tarik mulut tarik. Koyak bibir dia. Kan barang tengok muka dia baik. Jauh Bit. Jauh Bit. Dia pelih Bit. Oh, gigi pelih ni. Sepadan Myanmar ni. Dalam aku lupa. Hanya terus. Pegang nanti dia jatuh. Enyak enyak. Layaran lagi. Jauh. Enyak lagi. Kiri kanan. Mana lagi Sam? Baik Bit. Dia sudah kena racun kuat tu. Nampak ikan. Doi. Nalap penuh, nalap penuh. Jauh Bit, 100 meter Bit. Nalap penuh tu. Tolong penuh tu. Kira tadi 100 meter Bit, dalam. Bawa ikan abang. Dah tak boy. Oh tu. Tongkoi. Kena ekor. Mantap Pak Abu. Besar. Sikit je tu. Jaga lah bang. Okey. Mantap. Jadi siapa yang dapat ikan ni kita tengok. Kapit memang hanyar Hanyar. Sebab kata ni hanyar. Habislah kapit lepas ni. Gosak lah hidup dia. Kau tu dah bila lepas. Gosak hidup dia. Jadi kena tekan. Gosak hidup lah. Tunggu. Jatuh tu makan ni. Kayu. Ni kot JT. Bok kot JT. Bot dia tiu. Besar bot dia. Main sini, dah bawa main ni.
Main berkat ni. Main ni lagi. Tongkol tu. Lagi. Okey, faham. Faham kayu masuk. Faham kayu masuk. Enggak ada pun. Dua-dua ada tu. Dua-dua ada oi. Kiri pun oh. Besar. Tongkol. Oh, tongkol ni. Tongkol. Ni jalak ni. Bob lesen Bob lesen. Banyak. Buat naik. Bob, grab dia. Tak boleh kayu. Besar. GT tu Bob, GT. Kayu itu. Oh, tarik. Backup sikit dia punya turut tu. Banyak tali boleh dia. Api nampak tu. Hanya. Dia tengah berhenti. Main betul ah. Jangan ambil tu gila. Ya, tak boleh. Banyak ni. Ni. Oh, letak kat bawah tu. Jangan ni. Weh. Gara boleh. Bob macam mana kau tak boleh Bob? Tengok macam musim ni. Ni. Tengok bola jalan Bob. Gara kau tak boleh. Nah, tak boleh. Dah boleh dekat sampai tu. Banyak tadi beli ke dia orang. Oi, sabarlah. Ada Bob. Rezeki Bob. Nah, Bob. Ya, boleh tali kau penuh ah, Bob? Tak penuh. Penuh. Apa bagus agak-agak? Ini. Tinggi. Tongkol. Lesen tongkol. Gitu. Santai Bob. Tongkol Bob. Tongkol lesen. Weh. Jangan weh. Mantap Bob, mantap. Ya, airnya Bob. Yes. Airnya Bob. Jangan ni. Mantap. Lengah. Aku rekod je Bob. Seronok ya. Tongkol. Tu nak. Weh. Besar Bob ni. Oh, mantap. Dia. Abah berbangga Pit. Abah nak pergi lah lepas ni. Nanti Abah lah. Bagi Abah lah pergi. Oh, ini kasar ni. Tak ni. Oh, api oh. Kasar ni Pit. Ni bukan tongkol ni. Bukan tongkol ni. Inilah putih Pit. Sekejap aku kena tarik dulu. Kapit ikan yang keempat Dia memang hanyir. Memang hanyir. Hanyar. Pak aku sayang dia lah. Pak aku amat sayang dekat dia. Sebab dia asyik stress saja. Dia baling jatuh. Baling kena. Pit, orang rumah berbangga Pit. Oh, tu lah. Abah orang rumah. So Cosmo ni. Abah kau, mak kau. Semua ada berbangga. Orang rumah je. Orang rumah, Rezeki dia lah. orang luar rumah. Jiran Ini sebelah. kawan saya ni. Sebelah yang rumah saya. Ni. Dekat je dengan rumah saya dia. Pak Penakan? Bukan? Pak menakut. Kau makan gila-gila jauh noh. Noh, satu marah ni. Merah ni. Sampai lagi bang kamu ni. Tak, tali tu tiup. Berbelit road. Tak tahu saya baru. Dia macam besar sikit. Kau kena tegang, jangan kendur. Sebab tu tali tu kena tiup angin. Jangan bagi kendur. Belit laju tu koi. Belit laju tu koi. Habis kodak aku. Lama. Habis kodak aku. Ikan tongkol je pun. Ikan dah nak sampai, tak tahu ikan apa. Mari kita tengok Kapit unlock ikan apa. Oh, balas lagi. Balas pula. Wih, GT Pit. Mak, GT. Damn. Ebek. Ui, hang unlock ikan
Yang bukan-bukan lah dia unlock. Makai. Jaga. Betul-betul kalau satu hari tu semua kau unlock ni. Satu hari je dia unlock semua jenis. Oi, badan. Oi, kau jangan panggung tu dia nak ganjut lagi lepas ni. Jangan. Oi, kendok. Kendok okey. Nak bagi kena perut. Oh tu dia cakap hang unlock je. Unlock ni pula. Kau dah kena cari yang lain dah. Semua dah ada dah. Jaring ada. Tu. Strike juga. Aduh. Jaal. Wih, ni GT kan? Ebek. GT. Ebek. Yang kecil ya. Ini tarik terus. Jaal. Unlock ikan kedua. Tali. Okey, angkat terus. Angkat terus. Pam. Tu dia. 100 tu. Tu dia hicam. Slow. Dapat jugalah barakuda walaupun kita tak nampak. Masalah jig Tak ada torchlight. Macam ni jig chrome. Barakuda mantap. Lesen hicam tak nampak gelap. Okay guys, barakuda mengejar umpan Barakuda mengejar umpan. Harap-harap dia makan. Ada lagi? Pagi kita try memopping menggunakan swim bait. Adakah akan berjaya kali ni? Mari kita lihat. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah guys. Aku punya beg ke dalam beg. Ada siapa ada beg? Alhamdulillah guys. Ada rezeki kita. InsyaAllah. Tarik boleh, tak ada apa ni. Nampak dah. Nampak kecil. Hati lah. Terus naik atas boleh. Weh, jangan.
Inilah lesen aku. Inilah lesen aku. Ha. Alhamdulillah guys, dapat juga GT walaupun baby. Walaupun baby dapat juga lesen gitu kan. Alhamdulillah. Oh, sikit. Memang tepi je. Nasib baik tak besar. Kalau besar lucut pecah pula dia ni. Hampir nanti. Allahu akbar, ada lagi ni. Ada lagi. Dekat ombak tu. Ini yang tadi main tu kan. Ji. Mantap lah Ji. Mantap lah Ji. Besar oh. Besar video ni. Besar ni. Bob lah kena. Oh, tongkol dah masuk ah. Tongkol dah masuk ah. Oh, tongkol dah masuk. Tongkol masuk. Tongkol masuk, Bob pula. Bob, Bob situ, OG sini, double strike pagi-pagi. Triple strike. Oh, Allah. Putus. Allah, sayang. Bob, jangan putus Bob. Bok tak ada lah. Bob tak ada? Hujan punya. Sangkut? Ada, bok ada. Bob ada. Ada. Oh, tongkol dah masuk, tongkol dah masuk. Kita main tongkol jap. Naiklah semua. Putus jig ke putus mulut? Ada? Pam, pam. Angkat juga kan, pam. Oh, tu dia tongkol. Mantap. Okey, kita main tongkol jap. Okay guys, sementara tu kita menikmati pemandangan Tukun Perak. Tukun Perak ini pulau sebenarnya nama dia Pulau Perak. Jadi pemancing mengenali sebagai Tukun Perak. Dekat atas tu ada tentera punya radar. Dia orang berkawal. Ada 2 orang katanya, tapi tak tahu ada lagi ke tak. So ada juga bot-bot lain. Sekarang kita tengah naik sahur nak tukar tempat. Okay Bob, berapa ke tongkol Bob? Dah 3 ekor. Mantap. Okay jom berapa ekor tongkol? Tongkol boleh bagi. Tenggiri. Apa? Barakuda. Barakuda. Mantap. Ji, ikan apa Ji? Putus. Oh, Ji putus. Oh, tenggiri tu. Tenggiri. Ini 20 kilo. Pagi-pagi kita popping keliling pulau Keliling pulau. Harap-harap ada yang makan guys. Tadi kita popping dekat sebelah pulau kita parking ni, kita pusing keliling pusing keliling pulau. Harap-harap ada yang makan guys. Okay, popping dapat barakuda. Udah. Salah rakam tadi. Dia Jaal lagi sekali unlock. Adakah GT lagi? Bukan. Tenggiri kot. Bukan GT. Kepala goyang. Anggur. Ada anggur lagi. Ada anggur. Wah, kita tunggu dah dalam berbagai situasi. Kita bersiap siaga. Kata Mak Zabu. Boleh nak. Barang dah habis. Babu. Cepat kali. Oh, setengah jam lagi GT. Ui,
GT mantap Al. Mantap, jangan tarik, membazir. GT friendly kat Jaal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. GT 2 kali unlock GT yo. Woo. Dia tongkol. Mantap. Bagi remek tu. Hujan lagi tu. Kejap. Bagi Jahil pegang tali. Bagi tali. Tu dia tongkoi. Mantap Jan. Tongkol. Okay, sekarang kita berlindung daripada hujan. So kita terpaksa tambat boat kita dekat Tukun Perak. Ni kita tukun, kalau naik kejap lagi kita try mancing jugalah. Okay guys, kita memancing kerapu bara. Mari kita lihat apakah yang akan dapat. Kerapu bara. Kita bawa try. Oh, melawan. Oh, melawan. Melawan. Alah, lucut lagi sekali. Mata 7. 14. Batu dulu. Itu dia guys. Ya reba. Wow, kerapu bara yang pertama. Kerapu bara lazat ni guys. Kita masak 3 rasa. Okay, dalam hujan kita cari kerapu bara dalam hujan. Dalam hujan kita cari kerapu bara. Melawan. Wow, ikan apa ni Bagu? Ikan Jepun. Tu dia. Oh, ni. Ijan. Ya, ikan kunyit yang berbelit. Ikan kunyit bagi Ujang buka. Mantap Jan, ikan kunyit. Macam-macam ikan naik mantap. Kita goreng sedap ni guys. Okay guys, kita mancing lagi. Macam-macam ikan ada sini Macam-macam ikan ada. Aduh, sangkut pula dah. Macam-macam ikan ada. Kita macam mancing dalam kolam Ini antara favorite spot. Baling makan. Pas. Dah lepas.
Okey. Okey. Yes. Yes. Yeza. Wow. Comel. Kita goreng ni sedap guys. Ini saya punya office mate minta Saya punya office mate nama dia Is. Dia minta ikan kelabu bara guys. Terpaksa kita bagi dia untuk makan. Okay, kita cari lagi kerapu bara. Kesian orang tu. Dah. Oh lah, ikan apa pula ni? Ikan apa pula ni guys? Ikan apa pula ni guys? Wih, apa benda menyambul? Ikan bayan. Ikan. Wih. Oh, bagus. Ikan apa? GT lah? GT lah? GT lah? Okay. Okay lagi. Takut. Sini sekejap. Okey. Melawan. Wow, rebara lagi. Wih. Ih, menyala. Oh. Menyala guys, membara. Wow. Sangkut. Besar kerapu bara lo macam tu. Oh boy, wow, saya semakan. Rabo. Purple. Guys, kita try besar sikit kerapu bara dia tempat aboy ni. Lagi dalam dia lagi besar. Aku nak try lah. Oh, dalam. Amboi dalam ah. Alah, kecil. Boleh lah guys. Boleh lah saiz kerapu bara yang boleh dimakan lah guys. Boleh lah guys. Mantap. Allah, kecilnya boy. Aduh. Okay, kita cari lagi guys. Wow, Bob, padu Bob. Oh, padu Bob. Padu. Itu tuan kan tahu ni apa betul. Wow, Bob, mantap Bob. Oh, ikan sedap lagi. Kita kasih goreng. Goreng. Tu dah banyak guys. Mantap Bob besar. Besar Bob. Mantap. Aduh, mantap. Mantap.
Oh, kok besar lah weh. Oh, besar, mantap. Kita penuhkan timba ni. Dia Bob, kerapu besar-besar. Kau pergi yang kecil tu. Tu dah, Ujang tukang buka ikan kita Cuba penuhkan tong. Oh, mantap. Ya, ikan kunyit. Tu dah ikan kunyit Ujang siap pakai sarung tangan Makan macam ni lah. Yes. Makan macam ni apa? Ni. Nampak ya. Melawan. Ini melawan. Yang ini melawan, guys. Ini melawan, guys. Wow, apa ini, guys? Apa yang melawan ni? Wow, ikan ni lagi. Oh, kerapu. Mantap. Macam main dengan ni. Nak habis bang, boleh aku ni bang. Gulai. Kerapu untuk Aboy. Sudah. Mantap. Bob lagi. Wow, besar Bob. Besar weh. Woo. Angkat pelan-pelan. Okey jang, angkat terus. Angkat tu pelan-pelan. Besar weh. Woo. Wow, kerapu saya makan. Padu Bob. Pandai mancing. Okey guys. Ni besar sikit. Ini besar sikit guys. Wow, cun. Kerapu bara. Marvelous. Boleh angkat pelan-pelan. Wow, dah. 2 ekor. Besar bah. Besar bas. Ya. Apa kamu mau cakap sama saya? Kecil tu buang. Sangkut je. Ha? Yalah, ni dia ada. Buang lah. Buang. Kecil buang. Oi, besar oi. Jangan. Pegang dulu ini. Okey. Mana dua-dua? Buang lah. Oh. Baik, tidak gol. Besar oi. Game bola tahan kaki dah. Tak keluar. Boleh jang. Pegang Masuk dalam tu jang. Apa ni? Balik. Okey. Puas hati, besar. Okay guys. Oh, agak besar. Mantap guys. Agak besar. Mak ikan ini punya alamak. Kerapu lagi. Mantap. Dapat lagi guys. Oh. Alah, dia lah bawa kat karang pula. Oh, boleh lepas. Dia masuk karang pula tadi. Oh, baru puas hati. Baru ikan bara. Ini baru bara guys. Mantap. Baru menyala. Bara menyala. Okey guys, kita makan kari Kari tenggiri. Gulai kari tengok tu. Oh, menyala-nyala. Lauk padu. Chef. Ha? Chef yang buat. Chef tu dia. Mantap chef. Gulai. Ada ikan masin.
ada sambal belacan, ada nasi lemak. Tu dia. Tu dia ni kita sedang berehat. Memang padu-padu. Itu dia pak aku. Tu dia macam tenggiri. Macam tenggiri ke barakuda. Tu dia pak aku. Padu pak aku. Wow, wow. Padu pak aku. Tu dia. Mbak hang. Oh, tongkol. Padu pak aku, padu. Mantap. Tu dia bah. Mantap. Kilo. Padu. Tu dia bang kita padu. Padu tongkoi. Kira tongkoi pun padu mak. Oh, sampai ke sini pergi tu. Sampai ke situ pergi tongkoi. Oh, kuat. Kuat. Oh, kuat. Ini tongkol banyak ganas ah. Oh, pergi bawah bot pula. Dia pergi bawah bot pula. Tu dia, kuat oh. Tongkol. Oh, masih melawan. Yang angkat Masih melawan. Apa ni? Pacut tu. Tu dia. Tongkol. Yes Ji, yes. Yes Ji, yes. Yes, kuat tongkol tu. Datang apa tu? Tu dia. Dia Haji berjaya juga. Mantap. Berjaya juga nak tekan. Mantap. Yang kena. Oh, padu. Oh, padu. Oh, padu. Oh, dia. Oh. Hah? Kan? Jik tu ada extra bunyi. Oh. Padu pakku. Sekali datang baling terus kena. Padu mantap. Apa tu? Oh. Boleh lah. Kita teruk je tu. Padu. Belah ni. Padu. Oh. Mantap. Close up. Mantap. Tu dia. Baru cakap makan petang, matahari keluar terus dapat. Mantap. Jangan lupa subscribe dan like dan komen Yeah, mantap. Tap screen. Mantap. Jangan tengok saja. Mantap. Tu dia bah. Dia pergi kacau dia lagi. Tongkol.
Ni. Di mana? Wow. 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 Tongkol tu tengok dia punya tarik macam tenggiri. Macam tenggiri dia punya tarik. Penuh tong. Tengok ketiak. Tu dia. Tengok ketiak. Tu dia. Tak ada meeting. Tunjuk ni kamera. Bro, pado. Mantap pado. Orang lain dah pakai gitu. Okay guys, ini hari ketiga kita nak try popping. Besok kita dah nak balik. So tengoklah kita try macam mana. Kod ada hasil, alhamdulillah. Kalau tak ada rezeki lah namanya. Alhamdulillah kita dah dapat seekor, walaupun kecil tapi ia dah boleh katakan unlock lesen lah. Kalau tak pernah dapat rezeki, harap-haraplah dia makan yang comel ni, ikan yang comel ni. Okey, tu dia Ilas. Kita singgah di spot Apollo So Ilas akan menaikkan ikan kerisi. Pakai kerisi dapat kerisi. Mantap. Itu dia Ijan. Jigging berjaya menaikkan ikan ubi. Mantap guys. Ni goreng pun sedap mantap. Ada orang nak ikan ni? Apa tenggiri ubi? Tenggiri ubi Tenggiri. Ya. Okey, kita mula mencari Apollo Kita mencari Apollo. Nak balik atas dah jam. Oh, kena balik atas pada hujang kan? Mai kita. Itu dah tak kena. Tu dia. Bawa tu garang Baman. Tak. Iya Baman dah bawa tu kita ada ni. Macam gitu tu. Aku susah balik dia pakai ni. Pakai ni dia sangkut hujang bawah tu Baman. Dia melekat. Minta dia korok spinning. Kena rod spinning ni. Aku pakai rod spinning kau kopi ambil. Gini. Kita tengok apa yang ada. Ini kita hari tak akhir Kita nak pulang. Wow. Belah batu Baman. Kita tak perlu masuk ni. Kita tunggu dia tegak. Ini tegak. Okey Baman. Dia tak suka dengan Apollo. Mari kita lihat apa hasil dia. Tu dia. Wow. Mewah. Mewah. Pegang batu tegak kan? Okey. Okey, tegang kan? Mewah guys. Mewah guys. Ikan sardin Jalanan. Oh, nampaknya dia makan depan. Ambil yang besar sikit Baman mata. Belakang. Belakang besar. Lah dapat dia Rashid. Rashid. Besar. Oh, mata besar. Mata besar tu. Tu dia. Kita kumpul lauk kita hari ni sebab kita punya tenggiri pun tak berjaya hari ni. So harapkan saya punya umpan layang tu kalau kena adalah tenggiri seko. Sedap dia ni. Ya. Okey. Dia nak kenal. Tu dia Jan, tu dia. Mantap. Minum tak? Minum betul Kenapa tu gerong tu? Bibi putih. Bibi putih. Belang. Oh, bibi putih mana? Mana kita punya kerja paling lama kita ni. Wow, lumayan. Tapi baby sangat ni. Buang Ambil goreng. Repot soda. Apa goreng? Dia Apollo ni. Sebab lauk kita tak banyak ni jam. At least adalah tambah-tambah yang mana ada bini tu. Panggil ni kan. Si Dodo, kesian dia orang. Apollo kan. Ni penuh. Oh, penuh. Yes. Ke dalam sangat ni.
Dia orang nak masak untuk rumah. Ha? Kontak. Oh ya ke? Mati ni. Tak apa. Loceng aku tak berbunyi gitu. Tolonglah berbunyi. Karau bagi pendek, bagi dekat dengan kulit ni. Oh, ni kasi karau sikit bagi dekat. Senang. Okey. Nyom. Lambat. Ni untuk kawan-kawan kita yang berbini. Nanti bini dia orang marah. Nak tak nak, banyak kalah dia punya ikan dapur tu. Dekat-dekat. Banyakkan ikan dapur. Ui, besar. Oh, besar Jan. Oh, besar. Gerong belang. Gerong belang. Oh, penuh. Kumpul lauk. Okey. Pulau. Kumpul lauk. Bagi penuh peti ais. Orang asal ada je. Penuh peti ais kapit dengan peti ais dodo. Bising dia orang dengan prawn. Mancing mahal lauk tak ada rumahan. Kita lawan hitung mana penuh tu. Okey. Jom. Kawan cepat. Okay, kita teruskan ke. Banyak gila ikan kawan. Bawah mesti GT tu bawah tu. Sangat jantan ni. Kunci je depan ni. Yalah, sangat. Oh, berbunyi drag tu. Oh, bunyi drag tu. Oh, drag bunyi. Drag bunyi guys. Oh, drag bunyi. Mantap guys. Wow, asal aku asyik ikan sardin lah. Boleh lah. Boleh lah. Ya rezeki ya Allah bagi ni. Kita penuhkan bot kapit dengan bot dodo. Habis kita jam. Biar orang rumah ada tak bising. Guys Dia nak goreng pun senang, kecil siang pun senang. Tak payah siang. Pecah mulut dia. Okey guys, sambung. Kita lanjut. Okey guys. Labu lanjut. Saya asyik ikan sardin. Sardin lah. Dia cuba jack pula. Habis dia makan jack habis dah. Betul jack ah. Berapa tu? Kita kumpulkan sardin Buah pulau mamai tu cepat. Betul masuk macam itulah. Biar sampai tukang buka lengoh. Tu dia. Rasa memang cantik macam Alaska. Macam tangkap ketam. Biasanya kita tangkap ketam dekat Alaska dulu gajah kan. Yes. Konten Apollo je kita buat setengah jam. Lama sikit lah. Lama sikit. Apa video dia? Kita ada video. Ya. Alaska King Crab lah. Yes. Oh dia kan? Oh umpan dia. Cantik. Bob kata cuaca ni macam menangkap Alaska King Crab kata dia. Full house. Dia dah sampai dah. Tu dah sampai. Makanya juta lah dia. Kita dah banyak tau. Dah Maman tenang. Dah dekat 15 tong dah hantar ke belakang ni. 15 tong dah. Sabar. Mamai kita lawan dengan sebelah tu hangga penuh. Okey, kita lawan sebelah. Masalahnya ni dia dah masalah pula. Salah pula. Okay guys, kita pertandingan minit-minit akhir kita akan lumba lawan siapa yang penuh. Di sana jangan bertiga aku. Lampas. Kita lawan
Bukan dia punya batu nak ambil ikan kita tu. Okay. Pegang balik. Ya, sampai ke batu. Sampai ke bawah ni. Ada tu. Lambat saja. Buang masa aku. Mana pun ada lagi dia tunggu. Oi, pak. Tiga. Nek, buku tu. Baru aku nyikan kembung belakang. Dah aku nak tarik. Jauh, belakang tu, Mohamed. Cuy. Tolong. Bawa tolong. Okey guys, hari ni kita nak makan semua hasil ikan kita. Okey, jom kita tengok satu-satu lauk. Okay, kita zoom lauk satu-satu. Kita zoom satu. Kita ada ikan apa ni? Jenahak? Yes. Jenahak, kita ada telur dadah, kita ada ikan Apollo. Lepas tu ni masak apa ni? Ikan apa? Cengsong. Cengsong. Tak apalah, belasah. Oh, ni masak steam. Sabar tu. Okey. Sabar tu. Okey. Kau boleh sabar lah tu. Ikan goreng. Ini ikan apa? Ini kerapu. Jadi timun. Kerapu bara. Ini ikan apa? Kesom. Tenggiri. Mantap. Okey guys, jom kita makan. Timun guys. Kita minta Ujang ambil. Timun. Okay, cukup. Telur dadah sikit. Daripada pagi tu, lepas makan pagi ni. Ikan goreng satu. Tapi Siti lagi lama. Okay, kita ambil kailan ikan masin. Lagi berapa hari tu kan? Somtam. Itu yang kanan tu. Ikan Tenggiri somtam. So kita akan pergi dekat. Kita apa tu? Ni apa? Ni kerapu. Ini kerapu sikit. Ni ikan kerapu. Oh, kerapu bara. Tolong masukkan dalam pinggan. Kerapu bara. Tolong. Dah. Kerapu bara ini yang mahal sekali ni. Ni siapa yang dapat ilan? Kulit dia sikit. Kulit ni tebal ni, jenis ni. Tu dia. Baik, gambar orang tebal. Oh, kamera tempat lain. Mantap. Tu kerapu apa ni? Kerapu hitam. Kerapu hitam sikit, Fit. Hitam. Tak mana-mana kamera. Ambil sikit je. Mantap. Lihat. So, apa lagi ikan yang belum ambil? Itu ke apa? Mentimun? Ni nak ni. Jenak. Tak, tu dah. Timun. Jelas. Mantap. Okey, dengan kita ambil air pula. Pegat dah teh ais Ni yang padu ni. Teh ais guys. Okey guys, kita try kerapu hitam Kerapu hitam. Lain sikit rasa dah. Ni masak steam ah. Okey. Kita rasa kerapu bara. Ni yang mahal ni. Tu. Lembut. Rasa ikan jenahak.
Ini kegilaan orang putih ni. Tengok padu. Ni, tenggiri. Dan kita ada ikan Apollo. Oh, fresh. Padu guys, padu. Padu apa tu? Padu. Padu apa? Sangat padu. Okey. Kita tengok hasil ikan. Mantap. Guys, ini penutup kita. Kita pulang, ada hasil ya, ada hasil walaupun ribut. Mari kita tengok hasilnya. Itu dah. Tagline. Boleh tu boleh lah, tapi masih lah sikit. Okey, kita ada tongkol, kita ada jan, kita ada kerapu bara, kita ada ikan timun, kita ada jenahak, kita ada tongkol banyak. So tenggiri kita kurang tahun ni. Kita ada ebek, kita ada GT 3 ekor. Kita ada tenggiri saiz dinosaur, ikan jerung seekor dan ikan ini ikan apa? Arwan tasik dan juga ikan bujang. Mantap. Oh, barakuda ada kat sana. Dan ikan Apollo, mayong. Mantap guys. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.